kita lihat ada kritikan yang pelbagai tentang Presiden PAS berkenaan dengan ketidakhadiran, rekod ketidakhadiran beliau sebagai ahli parlimen, kemudiannya kemampuan beliau ketika usia beliau yang sudah lanjut. Adakah ini persoalan-persoalan ini, adakah ini mampu untuk adakah ini menjadi peluang ataupun mampu menjadi alasan kepada mana-mana pihak untuk mengangkat beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Bagi saya tidak nampak Presiden PAS mampu lagi untuk mengemudi ataupun menggalas tugas sebagai pengerusi Perikatan Nasional kerana beliau juga diselubungi dengan rekod ketidakhadiran sebagai ahli parlimen, kemudiannya dengan pendirian yang agak tegas, bukan sahaja dalam PAS tetapi prinsip-prinsip yang bagi saya agak menghalang parlimen ataupun rakan-rakan untuk mencadangkan atau menerima beliau sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baru. Namun kita kena lihat beberapa pemimpin lain PAS ataupun Bersatu yang boleh diangkat sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Misalnya daripada PAS ada seorang pemimpin yang agak besar, iaitu Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsudin Mohtar, Menteri Besar daripada Terengganu. Itu amat dihormati daripada PAS, yang ini daripada Bersatu, dan rakan-rakan komponen lain juga bertindak ataupun mempunyai pandangan yang sedemikian. Maka bagi saya yang paling layak untuk duduk di barisan cadangan sebagai pengurusi Perikatan Nasional, yang pertama iaitu Menteri Besar Terengganu, dan yang kedua Timbalan Presiden PAS, dan yang ketiga Datuk Seri Hamzah itu sendiri pada Bersatu.